aset emas ni mudah cair, mudah alih. Cuma untuk dana kecemasan kegunaan harian, kita kena simpan dalam bentuk duit 2-3 bulan gaji. Simpanlah sikit dalam tabung haji, dalam ASB. Selebihnya kita tabur kepada grade emas tak salah. Sebab apa? Sebab apa saya berani cakap macam tu? Contoh kan, tuan-puan kan, simpan dalam ASB 3 bulan, tabung haji 3 bulan. Selebihnya duit tuan-puan tabur kepada grade emas tak salah. Sebab apa saya berani cakap macam tu? Sebab aset emas mudah dicairkan dalam bentuk tunai. Hanya mengambil masa beberapa minit. Kalau tuan-puan ada tanah, rumah, kebun, paling kurang nak ditunaikan mengambil masa 6 bulan. Tapi berbeza. Sebanyak mana kita ada aset emas, mudah ditunaikan. Senang sangat-sangat. Aset emas ni mudah cair, mudah alih. Nak jual mana-mana negara, tiada batas sempadan. Sebab emas mata wang antarabangsa. Mata wang antarabangsa ni tuan-puan, kita pergi dekat Indonesia, Brunei, Singapura, kita jual dekat sana, kita dapat mata wang dekat sana. Itulah maksud emas mata wang antarabangsa. Jadi tuan-puan, follow saya, terus hubungi saya. Nanti saya guide cara menabur emas dengan cara yang betul. Buat dengan ilmu, insya-Allah.